Tirmidzi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, kata beliau, Nabi SAW telah melarang kami daripada menghadap kiblat semasa membuang air kecil. Akan tetapi setahun sebelum wafatan baginda, saya melihat baginda menghadap kiblat semasa membuang air. Berhubung dengan bab ini, ada diriwayatkan juga daripada Abu Qatadah, Aisyah dan Ammar bin Yasir. Abu Isa berkata hadis Jabir dalam bab ini adalah hadis hasan gharib. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah daripada Abu Zubair, daripada Jabir, daripada Abu Qatadah. Sesungguhnya dia, yakni Abu Qatadah, telah melihat Nabi SAW membuang air kecil dalam keadaan menghadap kiblat. Qutaibah meriwayatkannya kepada kami, katanya Ibnu Lahiyah meriwayatkannya kepada kami, hadis Jabir daripada Nabi SAW jadi lebih sahih, yakni lebih baik daripada hadis Ibnu Lahiyah ini. Ibnu Lahiyah ialah seorang yang dhaif di sisi ahli hadis. Yahya bin Sa'id al-Qattan dan lain-lain telah mendhaifkannya daripada segi hafalan. Hadis yang ke-9, Imam Tirmidzi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya, pada suatu hari saya telah naik ke atas rumah Hafsah, yakni ke atas bumbung rumah Hafsah. Lalu saya melihat Nabi SAW sedang membuang air dalam keadaan menghadap ke arah Syam dan membelakangi Ka'bah. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Sekali lagi kita kembali ke muka surat 95. Bab ma jaa min ar-rukhsati fi dhalik. Bab tentang keharusan menghadap kiblat semasa membuang air. Kalau sebelum ini Imam Tirmidzi buat bab muka surat pertama nota ni, iaitu pada muka surat 85, bab fil nahyi an istiqbal al-qiblah bi ghaitin aw bawlin. Bab larangan menghadap kiblat ketika membuang air besar atau air kecil. Jadi ini bab 6 menampilkan hadis yang melarang menghadap kiblat ketika membuang air besar atau air kecil. Bab yang kita nak baca malam ni pula menyatakan keharusan menghadap atau membelakangi kiblat, atau keharusan kedua-duanya, menghadap dan membelakangi kiblat semasa membuang air. Jadi di situ ada dua bab yang bertentangan. Yang pertama menyatakan tidak boleh, yang kedua menyatakan boleh. Ini memang cara Tirmidzi dalam kitab dia, daripada awal ini terutamanya berkenaan dengan hukum hakam yang kita kenali sebagai Sunan Tirmidzi. Dalam bab hakam ni begitulah kebiasaannya. Imam Tirmidzi bawa dua bab yang bertentangan. Misalnya di sini satu yang menyatakan tidak boleh, satu lagi yang menyatakan boleh. Di bawah setiap bab itu Imam Tirmidzi kemukakan hadis-hadis yang sesuai dengannya.
Tujuannya ialah untuk menyatakan khilaf ulama. Ini tujuan utama Imam Tirmidzi susun kitabnya Sunan Tirmidzi, yaitu untuk menyatakan khilaf ulama berhubung sesuatu perkara, dan apa dalil-dalil mereka, apa alasan dan pegangan mereka. Itulah maksud Imam Tirmidzi buat bab-bab seperti ini. Kalau dalam bab 6 tadi menyatakan tidak boleh, ini bab ini menyatakan boleh. Sebab itulah kita lihat di kalangan orang-orang Islam ni ada perbezaan pendapat. Ada yang kita panggil mazhab yang berbeza. Satu mazhab mengutamakan tidak boleh misalnya dalam perkara, satu lagi mengutamakan boleh. Alasan masing-masing Imam Tirmidzi kemukakan di sini. Bukan mereka sewenang-wenang dalam mengadakan mazhab ataupun hukum. Bukan sewenang-wenang. Mereka ada alasan dan sandaran sendiri berupa hadis-hadis. Dan kerana hadis-hadis Nabi SAW itu berbeza-beza dalam sesuatu perkara, maka disitulah berlaku khilaf di kalangan ulama. Kalau tidak ada perbezaan pada riwayat, tentu tidak ada khilaf dalam perkara. Yang ada perbezaan dalam riwayat, sekali nampak macam dia melarang, sekali pula nampak macam dia membenarkan. Disitulah sebabnya berlaku khilaf di kalangan ulama. Jadi apa yang kita kenali sebagai khilaf itu sebenarnya ada asasnya, ada sandarannya. Bukan ulama mana-mana saja bagi pendapat itu, tidak. Cumanya kepada kita yang belajar hadis ada keistimewaannya, yaitu kita dapat mengetahui aliran-aliran yang berbagai-bagai dan berbeza-beza itu, dan rujukan masing-masing. Berbeza dengan kalau kita belajar fiqh sesuatu mazhab, kita kalau fiqh yang asal lah, kalau fiqh yang asal didedahkan dengan hanya pendapat-pendapat orang yang memilih satu cara tanpa mengemukakan bukti-bukti dalil-dalil. Misalnya yang mengatakan boleh dalam masalah ni, misalnya mazhab Syafi'i mengatakan boleh menghadap kiblat atau membelakanginya ketika membuang air jika berada di dalam bangunan atau ada dinding di hadapan, maka boleh. Kita didedahkan begitu saja. Apa dalilnya? Apa pandangan orang lain terhadap dalil itu? Kita tidak didedahkan. Tapi apabila kita belajar hadis, kita dapat tahu perbincangan ulama, macam mana orang ni pilih yang ni, macam mana orang ni pilih yang ni, apa alasan dia, apa alasan dia, kita dapat tahu. Dan apa rujukan dia kalau berupa hadis, kita dapat tahu. Itu kelebihan. Bahkan kita dapat tahu perbincangan ulama di peringkat yang lebih luas, bukan hanya yang berada di dalam satu-satu mazhab tertentu sahaja, tidak, tapi daripada berbagai-bagai aliran. Disitulah kita akan mendapat keluasan pendapat dalam agama Islam, dan kita akan dapat melihat begitu ramai tokoh-tokoh agama Islam ini jika kita tidak bataskan dengan kalangan tertentu sahaja. Sebenarnya mereka itu terlalu ramai dan hebat-hebat belaka. Ini cara Imam Tirmidzi, ya. Ada nota di situ. Nota itu saya sebutkan apa yang saya sebut tadi. Beginilah cara Imam Tirmidzi mengemukakan perbezaan pendapat ulama mujtahidin
Yang Imam Tirmidzi kemukakan ini adalah perbezaan pendapat ulama mujtahidin. Dia tak cerita yang kecil-kecil, dia tak cerita. Dia cerita yang ulama-ulama besar yang kita kenali sebagai ampunya mazhab-mazhab tertentu. Atau mungkin kita tak tahu dia tu seorang yang bertahap mujtahid sampai ke tahap mujtahid. Kita tak tahu. Imam Tirmidzi akan dedahkan orang-orangnya kepada kita, siapa lagi selain daripada yang maklum dan masyhur di kalangan masyarakat Islam itu. Yang misalnya kita tahu mazhab 4 saja. Imam Tirmidzi tidak hadkan, tidak menghentikan perbincangan sekadar 4 mazhab, tetapi beliau cuba kemukakan banyak lagi pendapat-pendapat yang lain, mazhab-mazhab yang tak pernah kita dengar pun dia kemukakan. Itulah kelebihan cara dia. Dalam sesuatu masalah fiqh dan dalil masing-masing daripada mereka, kalau sebelum ini bab yang diadakan adalah untuk menyatakan larangan daripada menghadap kiblat ketika membuang air besar atau air kecil, maka bab ini pula dibuat untuk menyatakan keharusan menghadap kiblat ketika membuang air besar atau air kecil. Tujuannya ialah untuk menarik perhatian pelajar-pelajar hadis kepada khilaf para ulama dalam masalah ini dan dalil-dalil mereka. Itu tujuannya. Jadi kita pun biasalah dengan cara ulama-ulama kita tu. Kalau kita nak ikut cara mereka, inilah cara. Mereka tidak berbeza pendapat sesuka hati saja, tidak. Bila ada alasan, bila ada rujukan, baru ada perbezaan itu. Kita pun begitulah. Begitulah cara dia. Dan bagaimana cara nak faham sesuatu dalil syariat itu, bagaimana cara nak mentarjihkannya, mengutamakannya daripada yang lain misalnya, itu dapat kita pelajari. Kalau kita daripada awal lagi ikut dengan cara begini, kita akan mendapat suatu kemantapan, satu kita panggil malakah, suatu keupayaan, kemampuan, bakat untuk menjadi orang yang seperti itu. Itu tujuan Imam Tirmidzi. Hadis yang kita baca di bawah bab 7 ini ialah hadis yang ke-8 tadi. Ada 2 hadis. Kedua-duanya menunjukkan keharusan menghadap kiblat atau membelakanginya ketika membuang air, sama ada air besar atau air kecil. Inilah hadis-hadisnya. Kalau untuk bab pertama, bab 6, Imam Tirmidzi telah mengemukakan hadis Abu Ayyub dan kita telah membincangkannya dalam sesi-sesi yang lepas. Ini ialah hadis yang ke-8. Seperti mana biasa tadi saya sebutkan, Imam Tirmidzi dengan sanadnya meriwayatkan daripada, terus saya ambil perawi yang paling atas dari kalangan sahabat, yaitu Jabir bin Abdullah. Sedangkan kalau kita nak lihat sanadnya dengan lengkap, banyak lagi sebelum itu, di bawah itu. Dan seharusnya kepada orang yang tak mendalami hadis, dia perlu mengenali perawi hadis, rijal hadis itu, walaupun secara ringkas terlebih dahulu. Untuk mendalami lagi, kena rujuk kepada kitab khusus berhubung dengan perawi hadis yang kita kenali sebagai kitab-kitab rijal hadis. Muhammad bin Bashar terkenal dengan panggilan Bundar, dan Muhammad bin Al-Musanna meriwayatkan kepada kami. Ini siapa kata? Imam Tirmidzi. Yang saya sebut tadi dengan sanadnya, Imam Tirmidzi meriwayatkan. Dengan sanadnya itu maksudnya sanad guru saya, yang saya telah sebutkan di awal syarah.
Macam mana daripada saya sampai kepada Imam Tirmizi. Jadi bila saya sebut dengan sanadnya, yang sanad itulah sanad yang sama sampai kepada Imam Tirmizi. Bukan sanad lain, sanad yang sama. Yang kita tengok depan ini, Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Al-Musanna meriwayatkan kepada kami. Ini siapa kata? Imam Tirmizi kata. Imam Tirmizi kata. Artinya Imam Tirmizi terima hadis ini daripada dua orang guru. Yang pertama namanya Muhammad bin Bashar atau dikenali dengan Bundar, dan Muhammad yang keduanya ialah Muhammad bin Al-Musanna. Yang disebut ialah perawi-perawi di atas daripada Imam Tirmizi. Imam Tirmizi tak ada. Tapi dia haddatsana tu siapa kata? Imam Tirmizi lah kata. Haddatsana yang mula-mula tu, ini kita lihat dalam kitab ni, haddatsana yang mula-mula tu siapa yang kata? Itu Imam Tirmizi. Sanadnya daripada Imam Tirmizi bawah tu telah kita kemukakan. Itulah maksud dengan sanadnya. Jadi yang ada di sini daripada Imam Tirmizi ke atas lah. Imam Tirmizi ke atas sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sampai kepada sahabat. Muhammad bin Bashar Bundar, nota 99. Lihat nota 44 untuk biografi ringkas. Kita sudah sebut. Yang sudah sebut tak mau ulang. Tengok sana. Yang nak diperkenalkan ialah yang baru-baru. Yang sudah ada, tengok sana. Biografi ringkas sudah diberikan, sudah dikemukakan di sana. Iaitu di bawah nota 44. Ini nota 99. Nota 44 itu nota yang berapa? Dalam nota ni yang berapa? Saya pun tak ingat. Tengok. Dan Muhammad bin Al-Musanna. Muhammad bin Al-Musanna, itu ada nota 100. Al-Musanna bin Ubaid. Jadi ayah kepada Al-Musanna itu Ubaid bin Ubaid Al-Anzi Abi Musa Al-Basri, dikenali dengan Az-Zamin. Beliau terkenal dengan nama dan kunyahnya. Nama dan kunyahnya Abi Musa. Abi Musa itu kunyah. Namanya Muhammad bin Al-Musanna. Kadang-kadang disebut Abu Musa Al-Basri. Maksudnya dia Muhammad bin Al-Musanna adalah seorang yang thiqah dan sabt. Thiqah dan sabt. Sabt maknanya kukuh, mantap. Dari tabaqah ke-10. Ini termasuk tabaqah ke-10. At-tabaqatul 'ashirah. Menurut Hafiz Ibnu Hajar, dalam istilah ulama-ulama rijal ni berbeza-beza pula. Kalau kata tabaqah 10 ni mengikut orang ni, ini maksudnya. Mengikut orang ni mungkin macam lain pula. Ia berbeza-beza. Itu kena tengok kitab masing-masing lah. Tapi yang kita nak jadikan rujukan, yang kita anggap standard lah, lebih popular, yang ini yang disebutkan oleh Hafiz Ibn Hajar. Menurut Hafiz Ibn Hajar, ialah perawi utama dari kalangan orang-orang yang menerima hadis daripada atba' at-tabi'in. Atba' at-tabi'in. Tabi'in ialah orang yang sempat berjumpa dengan sahabat. Atba' tabi'in, orang yang sempat belajar ke atau bersama dengan tabi'in, di bawah lagi daripada tabi'in. Itu atba' at-tabi'in. Jadi dia ni perawi dari kalangan orang-orang yang menerima hadis daripada atba' at-tabi'in. Sedang dia sendiri tidak sempat bertemu dengan generasi at-tabi'in. Dia tak sempat. Atba' at-tabi'in.
Muhammad bin al-Muthanna adalah seorang perawi yang sama hebatnya dengan Muhammad bin Bashar. Kedua-dua mereka telah meninggal dunia pada tahun yang sama. Dua-dua orang guru Imam Tirmidzi ini meninggal dunia pada tahun yang sama. Beliau telah menerima hadis daripada Mu'tamir bin Sulaiman, Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan bin Uyainah, Gundar, dan ramai lagi tokoh-tokoh yang lain. Tokoh-tokoh hadis yang telah menerima hadis daripada beliau pula ialah ke-6 pengarang kitab-kitab utama hadis, yaitu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Semua mereka ni ada terima hadis daripada dia. Jadi orang hebatlah, orang utama dalam kitab-kitab kita. Nama dia ni dikenali, ada semua dalam kitab. Selain mereka, ramai lagi tokoh-tokoh lain yang turut meriwayatkan hadis daripada beliau. Ramai lagi. Itu kalau nak ambil kira kitab hadis yang masyhur, maka kitab yang 6 tu ada semuanya mengambil hadis daripada dia. Muhammad bin Yahya berkata, Muhammad bin al-Muthanna seorang hujjah. Bila kata hujjah ni, seorang yang kuat. Hadis dia boleh kita pakai untuk hukum, untuk apa pun. Itu hujjah. Bukan senang nak dapat hujjah tu. Hujjah thiqah itu bagus dah, tapi ini hujjah lebih lagi. Seorang yang thiqah, dia bawah lagi daripada hujjah. Thiqah tu dari segi bahasanya maknanya orang yang boleh dipercayai, kepercayaan, atau orang yang boleh dipercayai. Itu dari segi bahasa. Tapi ini sebenarnya istilah ulama rijal. Kita tak boleh pakai begitu zahir dia tu. Kadang-kadang orang yang dikatakan thiqah tu masih lagi dipertikaikan. Tapi kalau hujjah, tidak. Hujjah memang boleh jadi sandaran yang kokoh. Muhammad bin al-Muthanna meninggal dunia pada tahun 252 Hijrah. Mereka berdua berkata, yaitu Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin al-Muthanna berkata, Wahab bin Jarir meriwayatkan kepada kami. Wahab bin Jarir, siapa pula Wahab bin Jarir? Wahab bin Jarir, itu nota 101. Wahab bin Jarir bin Hazim bin Zaid Abu Abdullah Al-Azdi Al-Basri. Itu Wahab bin Jarir. Jadi kalau silsilah nasabnya, keturunannya seperti yang tersebut. Seorang perawi thiqah. Ini kita pakai istilah dialah senang. Sebab kalau pakai terjemahan tak boleh, payah nak tepat. Kita pakai istilah asal, thiqah, sab, begitu. Yang boleh kita terjemahkan, cubalah setakat mana yang boleh. Tetapi nak tepat itu susah. Sebab ini istilah. Meriwayatkan hadis daripada ayahnya Jarir, Ibnu Aun, Syu'bah, dan ramai lagi yang lain. Orang-orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau pula antara lainnya ialah Ahmad, yakni Imam Ahmad, Ishaq, yakni Imam Ishaq bin Rahawayh, guru kepada Imam Bukhari, dan Ibnu Ma'in, yaitu Yahya bin Ma'in. Ibnu Ma'in juga mengatakan beliau thiqah, meninggal dunia pada tahun 252. Pada tahun 252. Jadi Ibnu Ma'in, sama juga kadang-kadang orang belajar hadis Ibnu Mu'in, itu tak betul. Ibnu Ma'in. Wahab bin Jarir meriwayatkan kepada kami, katanya ayah saya, yaitu Jarir lah ayah dia,
Jarir meriwayatkan kepada kami. Jadi ayah dia tu Jarir. Siapa Jarir? Yaitu Jarir bin Hazim. Adalah seorang perawi thiqah juga, tetapi hadisnya daripada Qatadah ada kelemahan. Kalau hadis dia daripada Qatadah itu ada kelemahan. Beliau juga banyak terkeliru dalam istilah yang dipanggil lahu awham. Lahu awham, ada banyak wahamnya, keliru. Beliau meriwayatkan hadis berdasarkan ingatan dan hafalan. Jadi ini cerita orang dulu, dia meriwayatkan hadis berdasarkan ingatan. Itu yang jadi keliru. Susah nak cari yang betul-betul ingat, tepat. Quran pun boleh tersasun, boleh tersalah. Padahal orang selalu baca, selalu dengar. Apalagi kalau hadis nak ingat, susah. Jadi kalau dia pakai ingatan dia saja dari awal sampai akhir, dari muda sampai tua, di situ akan timbul masalah. Akan ada ketika-ketikanya dia riwayat dia tu lari daripada yang dia sendiri riwayatkan sebelum itu, berbeza daripada yang sebelum itu. Itu sebabnya daripada orang yang sama orang ambil. Kenapa berbeza riwayat? Sebab dia berdasarkan hafalan. Dan setengah-setengah tu berdasarkan hafalan sebab dia yakin dengan ingatan dia. Dan bagi orang yang terima hadis pula, dia lebih yakin dengan orang yang betul-betul ingat. Orang yang betul-betul ingat, lebih yakin. Itu pada masa tu, cerita pada masa tu. Sekarang ni tak ada dah. Sebab semuanya hadis itu sudah dibukukan. Jadi yang berdasarkan buku kitab itulah yang paling paling kokoh, paling kuat, paling boleh dipercaya. Kalau nak buat perbandingan, perbezaan berdasarkan buku juga. Tak ada dah orang tu tak ada dah. Kita dah boleh dengar, pergi cari dia, nak dengar sendiri dia cerita hadis tu. Zaman itu sudah berlalu. Ini zaman qabla tadwin, sebelum kitab-kitab hadis ini dibukukan. Begitulah keadaan. Meninggal dunia pada tahun 170 Hijrah setelah mengalami kecelaruan fikiran. Setelah mengalami kecelaruan fikiran, dipanggil ikhtilat. Ikhtilat itu celaru fikir. Bukan dalam bahasa sekarang ini ikhtilat itu pergaulan bebas lelaki perempuan itu ikhtilat lain. Ini ikhtilat dalam istilah hadis, kecelaruan fikir. Jadi pencelaru. Jika diteliti riwayat-riwayat dia yang kemudian tu kadang begini, tak tetap. Jadi ada ittirab tak tetap. Kerana kecelaruan fikiran dia lah. Itu. Bagaimanapun beliau tidak ada meriwayatkan hadis setelah bercelaru fikiran. Itu kelebihan dia. Ulama dapat cerita, dapat kata, dapat menegaskan. Selepas fikiran dia bercelaru, dia tak ada, dia berhenti. Senang kalau macam tu. Ada juga setengah-setengah perawi sebelum dia bercelaru pun ada orang yang pergi terima hadis daripada dia. Selepas dia bercelaru pun ada juga. Itu menimbulkan banyak masalah. Yang mana satu? Ini dapat kita tentukan berdasarkan murid-murid dia. Dia murid peringkat mana? Kalau peringkat awal boleh dipercayai. Kalau peringkat kemudian selepas dia bercelaru itu, kalau dapat dipastikan tahun berapa, mana tak boleh pakai. Itu cara ulama hadis nak menilai seseorang perawi itu gitu. Macam dia ni, walaupun dia bercelaru, tapi yang dia riwayatkan segala-galanya sebelum dia bercelaru. Selepas bercelaru tidak lagi, dia tidak ada meriwayatkan hadis. Demikianlah tersebut di dalam At-Taqrib. At-Taqrib itu ringkas. At-Taqrib maksudnya Taqribut Tahdzib, karangan Hafiz Ibnu Hajar. Jadi ada dua jilid.
Ini kitab ringkas. Sepatutnya kalau orang yang belajar hadis, dia kena ada kitab tentang perawi-perawi yang bermasalah, khususnya yang ada di dalam kitab-kitab utama. 2 jilid. Taqrib Tahdzib sebenarnya dia macam ringkasan kepada kitab Tahdzib, Taqrib Tahdzib. Kitab dia yang sebelum itu Tahdzib Tahdzib. Tahdzib Tahdzib itu 12 jilid tentang perawi kitab-kitab hadis ini. Terutamanya kitab-kitab hadis yang utama, 12 jilid. Kalau sekarang ni setengah-setengah cetakan itu dia ada sekali dengan faharis. Faharis dia tu untuk indeks dia itu jadi 14 jilid, mungkin 15 jilid. Setengah-setengah cetakan itu sebab sekali dengan faharis. Faharis itu memudahkan kita lah untuk cari. Misalnya ayat Quran, perawi ni berapa kali disebut di mana, senang. Ini kelebihan zaman kita sekarang ni, zaman komputer. Orang buat segala kemudahan itu. Hadis ini misalnya dalam jilid berapa ada muka surat berapa, senang. Zaman dahulu tak ada. Jadi ulama-ulama dulu terpaksa kena orang kata menyelam kalau dalam laut menyelam. Kena pergi baca semua. Mana dia nak tahu di mana. Walaupun begitu kita tengok hebat sebab ingatan dia tu kuat. Dia boleh cerita sini. Rujukkan muka surat ini jilid sekian. Mana dia baca sungguh. Kalau tidak dia tak boleh cerita. Kita zaman sekarang ni zaman orang-orang yang lemah kan? Dari segi ingatannya Allah SWT bagi tolonglah kita dengan cara lain pula, dengan cara rakaman lah, dengan cara kaset lah, dengan cara macam-macam lah kemudahan itu. Ada komputer pula sekarang ni, banyak kemudahan itu sesuai dengan orang-orang di zaman sekarang. Jadi Jarir meriwayatkan kepada kami, kata anaknya iaitu Wahab, daripada Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ambil daripada Aban bin Salih. An Muhammad bin Ishaq an Aban bin Salih. Muhammad bin Ishaq itu ada nota di situ 103. Muhammad bin Ishaq adalah seorang perawi kontroversial. Sebahagian ulama menta'dilkannya, mana menerima baik dia, kata dia bagus dan sebagainya. Itu maknanya menta'dilkan. Sementara sebahagian yang lain pula mentajrihkannya, mana menyebut sesuatu yang tidak baiklah tentang dia begini yang tak baiklah. Itu maksud tajrih. Ini termasuk dalam satu bidang ilmu hadis pula yang lain, iaitu ilmu jarh dan ta'dil. Jarh dan ta'dil, kita perlu tahu tentang seseorang perawi itu seramai mana orang yang jarh atau tajrihkan dia, orang yang kata dia ni tak bagus, tak elok sebab ini. Dan ta'dil, ramai mana pula orang yang menta'dilkan. Itu satu bidang yang lain pula tentang perawi-perawi hadis. Ada yang meletakkannya pada taraf perawi hasan, ada yang mengangkatnya sampai ke tahap perawi sahih. Pada masa yang sama ada yang mendhaifkannya. Malah ada juga yang mengatakan dia seorang pendusta besar dan dajjal. Ada sampai ke mereka itu. Bagi penulis, pendapat golongan ulama yang mentajrihkannya lebih tepat berbanding golongan yang mentakdilkannya. Ada dua pendapat memang ada, tapi kalau kita nak tarjihkan mana yang lebih kuat, kalau bagi saya yang lebih kuatnya ialah pihak yang
mentajrihkannya, bukan mentakdilkannya. Itu lebih kuat dan lebih tepat. Sebaik-baik bukti untuk pendapat penulis ialah riwayat-riwayat beliau, sama ada di dalam kitabnya sendiri atau yang bertaburan di celah-celah kitab-kitab hadis susunan para ulama yang lain. Itu sebaik-baik bukti. Tak payah kita rujuk sangat kepada orang ni kata, orang ni kata. Susah kalau macam tengok, sebab kitab dia ada dan riwayat-riwayat dia ada, misalnya dalam televisi ni ada. Itu sebaik-baik bukti. Kita boleh tengok situ. Golongan yang mentakdilkan Ibnu Ishaq juga tidaklah menerima semua bentuk riwayatnya tanpa syarat. Itu perlu kita ingat. Orang yang takdilkan, dia kata dia bagus gini-gini pun, tidaklah mana semua riwayat dia tu boleh diterima secara mutlak, mudah-mudah. Tidak. Dia ada syarat-syarat dia juga. Jadi tidak kata yang terima tu telah tu. Tidak. Yang tak terima tu tak apalah, dia ada alasan dia. Yang terima tu pun bukan terima dia ni orang kata beres dalam sebuah ke. Tidak. Mereka bahkan meletakkan beberapa syarat untuk diterima riwayatnya. Antara syarat penerimaan riwayatnya ialah kalau ada menepati syarat ini, bolehlah tengok. Oh, itu bagi orang yang terima lah. Bagi orang yang tak mau terima, mentajrihkannya, ada semua syarat dia pun dia tak mau. Ada semua syarat dia pun dia tak mau. Sebab apa? Sebab ini cerita pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan cerita pasal orang biasa. Tersasul, mana tersasul tentang Rasulullah. Gitu. Beliau tidak bersendirian dalam meriwayatkannya. Beliau tidak bersendirian dalam meriwayatkannya. Maknanya tidak mutafarrid. Tidak ada tafarrud dia. Dia tidak mutafarrid dalam meriwayatkannya. Kalau orang lain tak ada riwayat, dia saja. Ya, itu tak boleh. Orang yang terima tu dengan syarat itu. Jangan kita ingat orang yang terima tu dia terima bulat-bulat. Tak. Silap tu. Kalau kata macam tu, silap. Riwayatnya tidak menyokong bid'ahnya. Sebab kalau kita tengok dalam kitab rijal, dia ada kitab rijal ni khusus untuk ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Di kalangan perawi-perawi dia ada sekarang, dia lama dia ada. Jangan menyokong bid'ah dia. Apa bid'ahnya? Bid'ah tasyayyuh, bid'ah syiah. Dia ada fahaman, dia ada penyakit itu. Jangan riwayat itu menyokong bid'ahnya. Kalau menyokong tak apa. Jadi kita kena tahu lah bid'ah syiah itu apa syiah. Syiah ni kan misalnya dia sangat benci kepada sahabat, dia suka memburuk-burukkan sahabat. Jadi jika riwayat itu memburuk-burukkan sahabat, dia ada kena berhati-hati. Jadi ulama tak mau terima kalau macam tu. Itu contoh. Begitu juga dalam perkara lain. Jadi ajaran Syiah itu sendiri kita kena tahu apa ajarannya. Kalau yang berbeza daripada kita, berbeza tu sekadar mana, adakah dalam forum saja atau melibatkan usul. Dia ni misalnya bid'ah melibatkan usul ke atau forum saja. Itu kena tahu. Dan aliran mana. Kalau usul dia tu jauh sejauh mana, apakah sampai keluar daripada Islam atau tidak, itu semua kena kaji. Itu sebab ulama hadis dia kaji juga aliran-alirannya. Atas nama Islam dia kaji. Sebab ada yang melampau, ada yang tidak melampau. Itu kena kaji. Beliau tidak meriwayatkannya secara an-ana. Ini syarat yang ketiga. Tidak meriwayatkannya secara an-ana. Apa an-ana? Ini misalnya riwayat yang kita baca sekarang. Coba perhatikan.
Haddatsana Abi an Muhammad bin Ishaq an hadis an. Ini riwayat secara an-ana. Kalau nak kira tidak menepati syarat, sebab riwayat secara an-ana. Cuma kita tengok sebelum itu, Imam Tirmizi kata haddatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Musanna qala haddatsana. Itu haddatsana kan? Bukan secara an-ana tu, secara tahdits. Jika riwayat secara tahdits, mana kukuh kuat. Ibnu Ishaq di sini tidak meriwayatkan secara tahdits. Dia tidak kata haddatsana, tak kata begitu. Tapi dia kata an. Maknanya ini adalah riwayat an-anahnya. Tadi kita sudah tahu syarat bagi orang yang timur dia tu pun, dia tidak meriwayatkan secara an-anah. Kalau riwayat secara an-anah, tak boleh. Jadi kita kena faham apa itu riwayat an-anah. Riwayat an-anah, kita tengok, kalau kita yang tak belajar hadis, kita tengok an begitu saja. An, apa makna tu? Maknanya ada kemungkinan perawi itu tidak menerima secara langsung daripada perawi di atasnya. Jadi ada kemungkinan orang kata inqita', sanad itu terputus. Ada kemungkinan seorang yang tidak disebut di antara Muhammad bin Ishaq dan Aban bin Salih. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Dan seseorang yang nak buat mana-mana perawi di antara dia dengan perawi di atas dia tu, dia nak buat, dia boleh riwayat secara an begini, tidak salah, memang boleh. Tetapi orang yang terima hadis dia tu sedar ini riwayat an-ana. Ada kemungkinan ada orang yang dibuat, dijelam. Itu maksud tuan. Ada kemungkinan. Bila ada kemungkinan inqita', putus, artinya ada kemungkinan dhaif. Dhaif. Bila dhaif tak boleh. Kita nak pakai hukum. Ini hukum. Ini hukum. Apa ni? Boleh atau tidak menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang air, atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Haram ke? Harus ke? Itu hukum. Bila melibatkan hukum, dia tak boleh kalau dhaif. Tapi tak pasti yang ini dhaif ke tidak, tak pasti. Cuma dari segi dia sebut an itu riwayat secara anak-anak. Yalah, Imam Tirmizi sudah sebut ini hadis ini hasan gharib. Dia sudah sebut. Dia sudah sebut. Ini kita nak cerita tanpa kita melihat kepada keputusan atau hukum Imam Tirmizi. Jika sesuatu riwayat itu dikemukakan secara an-ana, maka ada kemungkinan dia dhaif. Itu saja, ada kemungkinan. Tak mesti dhaif. Tak mesti. Orang yang kuat pun ada juga meriwayatkan secara an-ana, tapi oleh kerana dia kuat, orang tidak pertikaikan. Imam Malik bukan sekadar riwayatkan secara an-ana, terkena riwayat secara mursal, riwayat secara balaghat. Balaghat Imam Malik dia terus kata ini balaghani atau balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus sampai maklumat atau cerita kepada kami bahawa Rasulullah. Tak ada langsung sana, langsung dalam Muwatta berapa banyak, tapi itu Imam Malik lain kedudukannya. Itu siapa? Jadi buat apa orang pun tak kisah. Orang sudah buat kajian. Kalau balaghat dia itu sahih, balaghat dia itu kalau dicari, dikaji, ada pesantren sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mursalat, secara mursal, baru putus lah, itu dah putus mursalat. Tapi itu mursalat Malik lain. Jadi kan orang-orang perawi yang bermasalah tu, kalau dia riwayat secara an, terus jadi perhatian, menarik perhatian. Itu maksudnya yang perlu diteliti. Tidak ada gharabah dan syudzuz. Tidak ada gharabah
dan syuzuz. Mana hadis riwayat dia itu tidak ganjil, tidak pelik kerana bercanggah dengan orang lain ke yang lebih kuat daripada dia, berhubung dengan perkara yang sama. Orang lain cerita macam lain, dia cerita macam lain, ada keganjilan. Syarat, itu syarat. Kalau ada keganjilan tak boleh. Tidak bercanggah dengan riwayat-riwayat orang lain yang lebih thiqah daripada. Itu syarat. Tidak bercanggah. Kalau bercanggah tak boleh terus. Ada satu saja daripada ni, daripada banyak tak boleh dah. Kalau ada banyak lagi kan tak boleh. F, tidak mengandungi unsur-unsur yang memburuk-burukkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat dia. Kalau riwayat dia tu bukan secara anak-anak tapi secara tahdits, katakanlah, tetapi isi dia tu, kandungan dia tu memburuk-burukkan sahabat, tak boleh. Tak boleh. G, tidak bercanggah dengan kaedah riwayat dan dirayat yang diterima pakai oleh para ulama hadis. Ini luas lah. Tidak bercanggah. Kalau bercanggah tak boleh. Kaedah riwayat itu seluas mana? Semuanya banyak lah. Kaedah dirayat pula banyak pula usul ni. Tidak ada bercanggah. Ulama kita buat garis panduan tu dia bagi. Cukup. Selamat kalau kita ikut. Selamat. Takkan ada lah tersebar benda-benda yang mengaruh, benda-benda yang batil dalam masyarakat. Sekiranya ambil kira kaedah yang telah dibuat oleh ulama untuk menapis lah, kita kata tapis, riwayat-riwayat ini cukup teliti, cukup lah. Ya, jadi masalahnya orang tak pakai, tak ambil kira, tak peduli. Itu mudah-mudah saja. Macam orang jual ubat, dia kata ubat ni semata-mata ubat, tak tengok dari sudut mana-mana, kesan sampingnya sesuai ke tidak dengan orang tu, tak mikir, kira ubat saja. Ubat batu, maksudnya ubat batu, itu saja. Sama juga dengan hadis. Lalu saya baca semata-mata di hadis, tak kira macam hadis apa, nama hadis. Bahaya Ustaz. Berapa ramai, berapa banyak penyakit dalam masyarakat ini meluas kerana tidak ada ketelitian itu. Mudah-mudah tak ada pula orang yang mengawal, tak ada pula hukuman. Kalau orang yang jual ubat yang salah, yang boleh membawa penyakit pula kepada pengguna itu contoh-contoh. Jadi begitu juga dengan hadis. Kalau ubat itu melibatkan jasmani, tubuh seseorang itu mati habis. Tapi kalau hadis ini rosak fikiran, jadi rosak, itu lagi bahaya. Ibnu Ishaq meninggal dunia pada tahun 151. Untuk mendapat penjelasan lebih terperinci tentang Ibnu Ishaq, sila lihat buku penulis Ibnu Ishaq dan peranannya dalam penyebaran fahaman Syiah di kalangan umat. Tengok buku itulah. Saya tidak nak sebut banyak, sekadar itu saja. Sebab apa? Sebab kita bertemu dengan Ibnu Ishaq dalam Tirmizi. Setengah-setengah orang dia ingat kalau yang Imam Tirmizi terima tu ada dalam kitab dia tu, baguslah mesti. Silap. Orang Kelantan kata silap sakan. Silap sakan kalau macam tu. Bahkan yang lebih teruk lagi daripada Ibnu Ishaq, Imam Tirmizi ada ambil dan kitabnya nanti kita berjumpa, kita akan berjumpa. Dia sendiri pun kata ini yang teruk ni. Dia sendiri pun.
Tapi dia ambil juga, dia ada maksud dia sendiri, Jangan kita salah faham. Jadi ibarat inilah, kalau kita ubat dada, ubat ni boleh kata dada saja, tapi siapa yang buat? Doktor, pakar, yang ahli, dia pandai guna setakat mana yang boleh tubuh tu boleh terima setakat mana, nak bius apa semua setakat mana yang boleh, dia tahu, dia belajar. Bukan boleh digunakan oleh sembarangan orang. Jadi tak boleh kita kata dia ambil dadah tu, maknanya bagi dia baguslah, halal lah dadah tu dalam semua keadaan. Tak boleh, silap tu. Dia orang yang ahli, dia tahu guna, dia tahu. Racun pada pakar tu dia jadi benar, Tapi kepada orang biasa, tengoklah, bila dia guna, situ pun kita terkeliru dah. Itulah silap. Sebab tak belajar dengan betul. Kalau belajar, tak ada apa. Daripada Aban bin Saleh. Siapa Aban bin Saleh? Seorang perawi hadis yang dikatakan thiqah oleh kebanyakan ulama rijal hadis. Mereka menganggap Ibnu Hazm yang mengatakan beliau majhul, dan Ibnu Abdul Bar yang mengatakan beliau dhaif sebagai waham, keliru. Aban meninggal dunia pada tahun 115 Hijrah ketika berumur 55 tahun sahaja. Jadi Ibnu Hazm kata ini majhul, Ibnu Abdul Bar kata dhaif. Bagi dia tak mahu dah tu, kerana apa dia saja pun cukup dah dalam hadis, dalam sanad cukup dah bagi mereka dua ni. Dia jadi dhaif dah dengan sendiri. Tetapi kita kena ambil kira orang lain juga. Ramai lagi orang lain tu, mereka pakar-pakar juga. Jadi tidaklah sampai begitu Aban ini. Boleh diterima, bukan majhul. Kalau majhul, maknanya majhul maksudnya perawi yang hanya seorang sahaja ada meriwayatkan hadis daripada seorang sahaja, tak ada orang lain. Itu majhul. Kalau ada dua orang, dan dua orang yang terkenal, hilanglah majhul. Tidak boleh dikatakan majhul lagi. Jadi bila ulama patah kata ini bukan majhul, artinya mereka boleh buktikan bahawa bukan seorang sahaja yang meriwayatkan hadis daripada dia, tetapi lebih daripada seorang. Jadi kan dia kata majhul, jadi orang yang patah dia akan bagi bukti. Majhul apa? Kemudian majhul ini macam-macam pula. Majhul ni ada kadang dia majhul nama dia tu tak tahu. Ni tahu nama Aban bin Saleh, tahu lah nama, yang tidak tahu ni hal dia. Majhulul hal, keadaan dia. Nama saja kita tahu, tak jadi apa, tahu nama saja. Kena tahu dia tu siapa. Kau pencuri, kau penyangka, apa? Kena tahu. Bila kita nak kawan dengan dia, kena tahu kan? Tidak nak kawan apa. Tapi bila nak kawan, nak ambil sesuatu daripada dia, kena sedar dia tu siapa. Jadi tak boleh tahu nama saja, kena tahu dia ni siapa, apa hal dia. Daripada Mujahid bin Jabr, 105. Mujahid bin Jabr ini ahli tafsir yang terkenal. Abul Hajjaj Al-Makhzumi Al-Makki, seorang perawi thiqah, hujjah dan imam dalam ilmu tafsir dan ilmu-ilmu lain. Ada Mujahid. Salah seorang awsat at-tabi'in. Awsat at-tabi'in ini istilah, yaitu orang-orang yang sempat dengan zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman kibar at-tabi'in, yaitu at-tabi'in besar.
Ini orang panggil awsat at-tabi'in. Dia sempat dengan sahabat, tapi bukanlah sahabat besar, tapi sempat dengan tabi'in besar. Tabi'in besar. Besar kecil ni bukan besar tubuh. Kalau sahabat besar, mana dia lama bersama dengan Rasulullah, itu dipanggil sahabat besar. Dan ketika Rasulullah ada, dia tu sudah balik, matang dah. Lama pula dia bersama dengan Rasulullah. Penglibatan dia dalam peristiwa-peristiwa besar bersama Rasulullah banyak juga. Itu sahabat besar. Sahabat kecil, dia sempat dengan Rasulullah, dia pun Islam juga, tapi dia belum balik lagi pada masa itu. Bahkan belum memayyiz lagi, katakanlah belum memayyiz lagi. Sahabat, tapi sahabat kecil. Itu sahabat kecil. Begitu juga dengan tabi'in besar, tabi'in kecil macam itu. Seterusnya begitu cara dia menilai. Tabi'in besar iaitu tabi'in yang sempat dengan sahabat-sahabat besar, itu tabi'in besar. Tabi'in kecil, tabi'in yang hanya sempat dengan sahabat kecil. Ketika Nabi wafat tu sahabat tu kecil, ada yang sempat dengan sahabat, itu tabi'in kecil. Begitulah seterusnya ke bawah. Mereka tabi'in besar itu pula meriwayatkan sesuatu daripada tabi'in besar, bahkan ada meriwayatkan sesuatu daripada dia. Inilah yang dikatakan awsat at-tabi'in. Mujahid meninggal dunia pada tahun 104 Hijrah ketika berumur 83 tahun. Jadi ini semua dia kena tahu. Ini contoh saja, contoh. Sebab kalau kita belajar Tirmizi di India dan di Pakistan, memang dia tekan sangat. Nak kenal perawi-perawi pun bersini tempat dia tekan. Dan yang mengajar Tirmizi ni tak boleh, dia kena Syekhul Hadis. Kalau di sana kaedah cara dia. Sebab apa? Sebab dia nak tekan banyak perkara sini, nak perkenal perawi-perawi secara ringkas, kurang-kurangnya dulu. Kalau dah lebih lagi, kita buka kitab rijal. Ini tentang Mujahid, tentang Abbad bin Saleh dan sebagainya, panjang ringkas ini. Dalam kitab yang besar-besar tu, kita kau satu dulu. Ini untuk permulaan, sebagai pengenalan, permulaan saja. Sekadar ini sudah cukup. Dan apa yang penting tentang seseorang perawi itu, tahu berapa dia meninggal, berapa tahun umur dia, dia belajar dengan siapa. Kita tak sebut semua. Kalau dalam kitab-kitab rijal yang besar-besar tu, dia sebut guru dia berapa, siapa, just narai semua. Murid dia berapa. Lepas tu ada pula orang yang pertikaikan, dia bukan murid dia, macam-macam. Itu perbincangan tentang rijal hadis. Jadi ini semua yang perlu diketahui. Kemudian dia termasuk dalam generasi mana perawi. Kalau tabi'in, awsat tabi'in ke atau kibar tabi'in, kita tahu. Itu tentang perawi. Daripada Jabir bin Abdullah, ini baru sampai kepada sahabat Nabi SAW. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari As-Salam. Jabir dan ayandanya Abdullah adalah sahabat Rasulullah SAW. Dia dan ayah dia sahabat. Jabir telah ikut serta berperang bersama Nabi SAW dalam 19 peperangan. Beliau terbilang salah seorang daripada 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. 7 orang sahabat yang dimaksudkan selain beliau sendiri ialah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas, Abu Sa'id Al-Khudri dan Aisyah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah meninggal dunia selepas tahun 70 Hijrah ketika berumur 94 tahun. Tua. Jadi ini ringkas tentang sahabat ni pula. Rijal ni kadang-kadang sahabat banyak pula kitab. Rijal sahabat saja. Misalnya Usdul Ghabah
Itu 5 jilid tentang sahabat saja. Jadi cerita Jabir ini tidak serintas ini. Nak tahu lagi tengok situ. Atau Al-Isti'ab karangan Ibnu Abdul Bar, atau Al-Isabah karangan Hafiz Ibnu Hajar, itu 4 jilid. Tengok situ. Sekurang-kurangnya. Kalau nak tengok lagi banyak nak. Itu tentang rijal, perawi-perawi di kalangan sahabat saja. Nah, ini ringkas, cerita ringkas. Panjanglah ceritanya. Macam mana orangnya, macam mana cara dia peribadinya, macam mana susuk tubuhnya, rupa parasnya macam mana, sampai ke situ yang disebut minat dia, perangai dia macam mana, semua ada semua. Jadi bukan sahabat saja, yang perawi-perawi di bawah-bawah tu macam tu juga. Apabila terlibat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis, dia masuk dalam sejarah, masuk dalam buku tu, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tahu tentang dia. Buruk baik pun tahu. Jadi kena jagalah, masing-masing kena jaga. Buruk baik pun orang tahu. Kalau dia tak masuk dalam dunia ni, tak ada siapa pun hiraukan dia. Tak ada siapa nak sebut. Ini ada. Tetapi ada tu ada macam mana? Ada yang disebut dengan sebutan yang tidak baik, sebagai pendusta, sebagai macam-macam. Ada yang disebut dengan sebutan yang baik. Itulah. Kata beliau, Nabi SAW telah melarang kami daripada menghadap kiblat semasa membuang air kecil. Akan tetapi setahun sebelum wafatan baginda, saya melihat baginda menghadap kiblat semasa membuang air. Jadi canggahlah dengan hadis yang sebelum, hadis Abu Ayyub. Hadis Abu Ayyub menyatakan tak boleh. Ini menyatakan memang menampakkan kepada kita bahawa satu ketika pernah memang dilarang, tetapi setahun sebelum kewafatan Nabi buat. Seolah-olahnya perbuatan dia tu ini kemudian, sebab disebut setahun. Ini masalah hukum. Masalah hukum dia ada berlaku nasakh itu, kemungkinan nasakh. Yang ni menasahkan yang ini dimansuhkan oleh yang ada kemungkinan itu. Bila disebut setahun sebelum kematian, kita akan rasa yang ini agaknya kemudian daripada yang itu. Bila dia kemudian, yang itu tak boleh, yang ini boleh. Kira-kiranya, agaknya, mungkinlah yang ini memansuhkan yang pertama. Bahkan ada ulama yang faham begitu pun. Ada yang ulama yang faham begitu. Cuba tengok nota seterusnya. Sesetengah ulama berpendapat hadis ini memansuhkan hadis larangan menghadap kiblat semasa membuang air. Jadi ini hadis ini nasikh, orang panggil nasikh. Jadi hadis Abu Ayyub dan seumpamanya itu mansukh, sudah mansukh. Ini satu bab pula dalam ilmu hadis ini, kena belajar, mesti kena belajar. Tak boleh tak tahu apa yang mansukh, apa yang nasikh. Mana yang mansukh, mana yang nasikh, kena tahu pula, satu bidang lain. Tapi ada kena mengena dengan hadis, mesti kena tahu. Tak boleh tak tahu. Mana yang khilaf, ada yang kata ini masuk, ada yang kata tidak. Kena tahu. Ada yang jelas nasikh, sebagai nasikh diterima, semua terima. Ini nasikhnya, yang dimaksudkan. Ada yang tidak semua terima. Itu kita kena tahu mana yang muttafaq, yang disepakati, dan mana yang mukhtalaf, yang khilaf. Kena tahu. Satu cabang yang tak boleh diabaikan. Bila kita belajar hadis, mesti kena mengambil kira, terutamanya dalam bab hukum hakam. Sekarang ni hukum hakam lah, sebab dia berkait dengan haram ke apa ke, dia berkait dengan itu hukum. Hadis ini juga dijadikan dalil oleh golongan yang berpendapat
harus membuang air dalam keadaan menghadap kiblat dan membelakanginya secara mutlak. Secara mutlak maksudnya tak kira dalam bangunan ke, ada dinding ke di hadapan itu atau tidak ada, tak ada lakban ke, atau macam mana, boleh semua boleh. Sebab dia tengok Nabi setahun sebelum baginda meninggal dunia, wafat, membuang air dalam keadaan menghadap kiblat. Kalau Nabi SAW buat begitu, Nabi SAW seorang yang sangat jaga benda-benda yang haram ni. Kalau haram, takkan dia buat. Kalau dia buat, mana Nabi melakukan dosa? Tidakkah Nabi itu maksud? Tidakkah Nabi itu maksud? Jadi bila dia buat, maknanya boleh. Kalau ada yang mengatakan tak boleh, dulu dia larang, artinya itu sudah masuk lah. Ini nasihat. Sesetengah ulama mazhab Syafi'i pula berpegang dengan hadis Jabir melalui tariq. Tariq maksudnya asal maknanya jalan, yakni saluran riwayat. Tariq yang lain. Dia tidak pegang dengan saluran riwayatnya saja. Saluran riwayatnya tadi kan, saluran ada Ibnu Ishaq, ada orang-orang tertentu tadi. Dia ada saluran lain. Sebab kalau kita ambil kira sanad tadi, saluran tadi, banyak tempat yang dipertikaikan. Ibnu Ishaq lagi, Abbad bin Saleh lagi, macam-macam. Jadi nak kata dia jadi nasib, memasukkan macam mana kalau dia dhaif? Jadi mereka cari yang lain, cari. Dia kata ada lagi turuk ataupun saluran riwayat yang lain. Imam Tirmidzi di dalam Al-Ilalul Kabirnya berkata, dia ada ilal saghir, ilal kabir. Ini kitab Imam Tirmidzi tentang ilmu hadis ini, tentang panduan dalam ilmu hadis. Dia kata, aku telah bertanya kepada Imam Bukhari, sebab Imam Tirmidzi ini anak murid Imam Bukhari, berkenaan dengan hadis Jabir. Jawab beliau, ia sahih. Imam Tirmidzi pernah tanya Imam Bukhari, macam mana hadis Jabir? Dia kata sahih. Imam Bukhari kata sahih. Tapi Imam Tirmidzi walaupun dulu dia kata sahih, dia tak kata sahih, dia kata hasan gharib. Bermakna Imam Bukhari hukum kata hadis Jabir itu sahih, bukan sanad itu. Kalau sanad itu macam Imam Tirmidzi kata hasan gharib. Dia ada sanad lain, saluran riwayat yang lain. Yang itulah yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari. Kalau dia sahih, maka mungkin boleh kita pakai dia sebagai nasih kepada hadis Abu Ayyub dan seumpamanya. Kenapa tak boleh? Apalagi hadis Abu Ayyub itu tak jelas, di peringkat awal ke di peringkat akhir ke, tak jelas. Yang ini jelas, setahun sebelum kewafatan Nabi. Jadi lebih patut kita kata yang ini memasukkan yang itu, bukan yang itu memasukkan yang ini. Ini berarti hadis Jabir itu ada saluran lain yang sahih. Hafiz Ibnu Hajar di dalam At-Talkhisul Habir mentakhrijkan hadis Jabir ini dengan agak terperinci. Ini kitab yang sangat penting berhubung dengan takhrij hadis yang ditulis oleh Hafiz Ibnu Hajar, At-Talkhisul Habir fi takhrij ahadits Rafi'i Al-Kabir. Itu nama lengkapnya. Dia takhrijkan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Imam Rafi'i yang masyhur dalam Syafi'i. Kitab dalam kitab dia takhrijkan hadis-hadis. Kata beliau, ia dibuatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Jarud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim dan Ad-Daraqutni. Ibnu Hibban menambahkan lafaz
wa nastadbiru, dan membelakangi. Imam Bukhari menghukum hadis ini sahih menurut nukilan Imam Tirmizi daripada beliau. Imam Tirmizi sendiri mengatakan hadis ini hasan. Dia tak percaya kepada guru dia tanya. Guru dia kata sahih, tapi dia sendiri kata hasan. Hasan ini saluran ini. Ya, Imam Bukhari kata sahih, saluran lain. Jangan pula orang keliru. Dia kata Imam Tirmizi, apa ni, Imam Bukhari kata hadis ini sahih. Silap. Sedangkan dia cerita dunia lain, saluran lain. Oleh itu, ia dengan sendirinya memasukkan hadis Abu demikian juga kata Al-Bazzar. Ibnu Sakan juga mengatakan ia sahih. Hadis Jabir, yang ambil perahu yang di atas, saluran di bawah je lain. Oleh itu ia dengan sendirinya memansuhkan hadis Abu Ayyub. Para ulama mazhab Hanafi membantah hujah yang dikemukakan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i itu dengan mengatakan kalau diandaikan hadis Jabir itu sahih sekalipun, dia kata sebab sekarang ni sudah bertembung lah. Hanafi kata tak boleh secara mutlak membelakangi ataupun menghadap kiblat semasa buang air, tak boleh. Ni orang Syafi'i bukan, dia kata ini sahih. Jabir sendiri tengok Nabi setahun sebelum kewafatannya menghadap kiblat ketika buang air. Orang Hanafi bantah. Apa dia kata? Kalau kita andaikan hadis Jabir ini sahih sekalipun, andaikan, mereka tak mahu terima. Andaikan sahih sekalipun, ia tetap dikategorikan sebagai hadis fi'li yang tidak dapat disamakan dengan hadis qauli daripada segi kekuatannya. Kita kena tengok pula katanya hadis Abu Ayyub tu hadis qauli, kan kita sudah belajar dah. Ini hadis Jabir, ini hadis fi'li. Perbincangan tentang qauli fi'li ni panjang pula. Ada ulama-ulama tulis kitab suku pula, hadis qauli, hadis fi'li, macam mana. Jadi ini hanya semata-mata perbuatan Nabi. Jabir tengok Nabi buat. Yang Abu Ayyub itu Nabi kata, Nabi hadapkan kata-kata dia kepada sahabat-sahabat dia. Lebih-lebih lagi jika dilihat kepada tujuan dilarang menghadap dan membelakangi Kaabah ialah untuk memuliakannya. Sedangkan kemuliaan Nabi SAW adalah lebih daripada kemuliaan Kaabah. Bahkan menurut setengah ulama, baginda SAW lebih mulia daripada Arasy dan Kursi. Jadi kalau dia nak menghadap kiblat, lain cerita lah dia, bukan untuk kita. Mereka kata begitu. Maka sesuai sekali jika dikatakan keharusan menghadap atau membelakangi kiblat itu khusus untuk Nabi SAW. Jadi kamu tak boleh pakai kan untuk umum. Sebab bukan Nabi suruh, bukan Nabi perintahkan. Dulu aku larang kamu menghadap kiblat, sekarang ni boleh. Ada macam tu. Dia tak kata, cuma dia buat. Kita tengoklah dia tu siapa. Kalau Nabi banyak perkara yang dia boleh buat, kita tak boleh buat. Tak boleh. Maknanya itu khusus dengan dia. Hadis qauli ada kalanya khusus untuk, hadis fi'li ada kalanya khusus untuk Nabi SAW sahaja. Kata mereka kalau ia pun ini khusus untuk dia, tak boleh kita pakai untuk umum. Hafiz Ibn Hajar sendiri di dalam At-Talkhisul Habir mempertikaikan orang-orang yang menjadikan hadis Jabir ini sebagai hujjah untuk membolehkan seseorang menghadap kiblat dan membelakanginya secara mutlak.
tak boleh kata dia kata pakai hadis ni secara mutlak, tak boleh. Hafiz Ibn Hajar sendiri pun tengok, dia tu Syafi'i. Jadi maksud tak boleh secara mutlak, tak apa maksudnya yang boleh itu kita tengok ada kemungkinan ni, ada dinding ni. Mazhab Syafi'i tengok kalau ada dinding boleh lah. Tempat tertutup, orang ni kata pula kalau tempat tertutup macam mana dia nampak? Kalau ada dinding macam mana Jabir boleh nampak? Sebab itu kita kata memang secara mutlak boleh, secara mutlak. Ada dinding ke tak ada dinding semua boleh. Itulah yang jadi khilaf tu, jadi khilaf. Kata beliau, hadis ini hanya menceritakan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh dijadikan panduan umum. Boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan begitu kerana sesuatu keuzuran. Boleh jadi seseorang melakukan sesuatu boleh jadi kerana uzur. Kita tengok dia makan tangan kiri, kita kata macam mana dia langgar hadis pula. Dia makan tangan kiri, boleh jadi dia uzur kerana dia sakit, boleh jadi. Atau ada kotor ke tangan kanan dia, lebih suci tangan kiri lagi sebab dia bunuh tangan kanan tadi misalnya. Jadi ada sebab-sebab. Boleh jadi Nabi SAW ada keuzuran. Tidak semestinya keuzuran itu diceritakan kepada setiap orang. Nabi tak cerita kepada Jabir, tak apalah, tapi kemungkinan itu ada. Boleh jadi juga baginda sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu berada di dalam suatu binaan. Jadi kalau dalam binaan patutlah boleh. Yang ni pula kata kalau binaan macam mana dia nampak? Maksud binaan itu bukan semestinya setinggi seorang berdiri, tak mesti. Maksud binaan itu misalnya kita kata sahasta ke tinggi, sudah binaan itu ada dinding itu, boleh jadi begitu. Jadi bahagian atas dia saja dia nampak, bukan nampak semua. Kalau kita kata dia nampak semua, tak patut macam tu. Kenapa dia tengok Nabi buang air? Itu jadi kurang adab pula. Jadi yang munasabahnya kata dia nampak sebahagian saja tu. Dan banyak lagi kemungkinan yang lain. Ini disebut dalam At-Talkhisul Habir. Hafiz Ibn Hajar buat andaian itu, dia tak mahu terima. Sebab kalau dia terima yang ini secara mutlak, jadi mazhab yang dia pegang itu macam mana? Jadi menang puak-puak Zahiri ni. Sebab puak-puak Zahiri kata dalam semua keadaan boleh. Tak ada dinding, langsung tak ada dinding, padang pasir, tengok tanah lapang pun boleh menghadap membelakangi kiblat, boleh. Jadi yang tak boleh ada hadis itu dulu. Jadi banyak perkara lah yang dulu tak boleh, sekarang ni boleh, kemudian boleh. Kenapa begitu? Itu kita akan bincangkan akan datang lah. Kenapa begitu? Berhubung dengan bab ini ada diriwayatkan. Berhubung dengan bab ini ada diriwayatkan juga daripada Abi Qatadah. Ini orang panggil fil bab, riwayat fil bab. Imam Tirmidzi selepas mengemukakan satu hadis berhubung dengan sesuatu perkara, dia akan sebut secara ringkas, isyarat secara ringkas. Ada lagi orang lain selain daripada sahabat yang disebutkan tadi turut meriwayatkan hadis yang maknanya sama dengan hadis Jabir tadi. Jadi itulah yang dipanggil riwayat fil bab, untuk ringkas. Jadi dengan itu kita tahu, bukan seorang Jabir saja yang ceritakan benda macam ni, tapi ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Itu faedah. Jadi sebagaimana hadis Abu Ayyub ada penyokong-penyokongnya, hadis Jabir ini pun ada penyokong-penyokongnya, bukan seorang dua sahabat, ramai juga. Jadi itu sebab itulah jadi khilaf. Kalau seorang Jabir saja boleh jadi kita kata dia keliru ke apa ke, ni ramai lagi yang lain. Qatadah
Abi Qatadah, Aisyah dan Ammar bin Yasir. Inilah antara sahabat yang meriwayatkan hadis yang lebih kurang sama dengan hadis Jabir. Itu menunjukkan boleh Nabi SAW ada buat begitu. Jadi ulama-ulama kita tulis pula kitab yang berasingan untuk bincangkan ma fil bab itu, riwayat fil bab itu. Dia dalam Arabnya disebut wa fil bab an Abi Qatadah wa Aisyah wa Ammar bin Yasir wa fil bab itu saja ulama-ulama tulis kitab yang berasingan nak bincang. Sebab fil bab disebut Abi Qatadah, hadis itu di mana? Ada kalanya Imam Tirmizi isyaratkan dalam fil bab itu memang ada, selepas itu dia bawa. Ada kalanya tak ada. Jadi kalau tak ada, di mana ada dan bagaimana status dia hadis itu, tarikh dia bagaimana, dan macam mana sanad, macam mana lafaz dia betul-betul sama macam tadi, tak ada bezanya. Jadi kita nak tahu. Untuk itu ditulis buku yang berasingan. Itulah kerja-kerja yang telah dibuat oleh ulama terhadap hadis yang sangat panjang, sangat luas, besar dan tidak putus-putus. Sampai sekarang ini pun ada. Misalnya ada nota 108 hadis Abu Qatadah dikemukakan oleh Tirmizi sendiri selepas ini. Jadi saat hadis Abu Qatadah yang dia isyaratkan dalam fil bab itu, dia sendiri yang Imam Tirmizi mengatakan hadis Jabir yang tersebut sebelum ini lebih baik daripada hadis Abi Qatadah, kerana di dalam isnadnya ada Ibnu Lahiyah, seorang perawi yang dhaif. Kan? Dia kata, Abu Isa berkata hadis Jabir dalam bab ini adalah hadis hasan gharib. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah daripada Abu Zubair, daripada Jabir, daripada Abu Qatadah. Itulah yang disebut. Sesungguhnya dia, yakni Abu Qatadah, telah melihat Nabi SAW membuang air kecil dalam keadaan menghadap kiblat. Qutaibah meriwayatkannya kepada kami, kata Imam Tirmizi. Jadi Imam Tirmizi ambil hadis itu, siapa yang diambil hadis itu? Qutaibah. Katanya Ibnu Lahiyah meriwayatkannya kepada kami. Lepas itu Imam Tirmizi kata hadis Jabir daripada Nabi SAW tadi lebih sahih, jadi lebih baik daripada hadis Ibnu Lahiyah ini. Lepas itu Imam Tirmizi, Ibnu Lahiyah adalah seorang yang dhaif di sisi ahli hadis. Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan lain-lain telah mendhaifkannya daripada segi hafalan. Jadi Imam Tirmizi bawakan hadis Abu Qatadah, kemudian dia komen. Dia kata hadis Jabir tadi yang dia kemukakan sebagai asas dalam bab ini, iaitu lebih sahih lagi daripada hadis Abu Qatadah. Sebab dalam sanad dia ada Ibnu Lahiyah. Jadi yang tadi itu lebih baik, lebih sahih dalam mana? Lebih sahih maksudnya yang Abu Qatadah ni Ibnu Lahiyah ada sahih juga ke? Ya, ini dia sendiri kata dhaif. Jadi lebih sahih macam mana? Kalau kita katakan yang ini dua benda, yang ini lebih cantik daripada yang ini, mana lebih cantik? Yang ini ke yang ini? Nak beli sesuatu lah, kita kata apa lah, kasut ke kain ke apa, kita kata yang ini lebih cantik. Maksudnya kita kata yang ni yang kita tak pilih tu cantik juga, tapi yang ini lebih cantik. Ada kalanya bila kata lebih tu begitu. Jadi bila kata lebih sahih, yang ni pun sahih, yang tu pun sahih juga, tapi yang ni lebih sahih. Ada kalanya begitu, ada kalanya tidak begitu, macam tu saja. Sebab tu kadang-kadang orang muda-muda dia kena kitab Tirmizi, dia tak faham. Bila kata Imam Tirmizi kata ini, maknanya yang itu sahih. Lah kita kata Imam Tirmizi sendiri kata yang itu tidak sahih. Bila dia kata perawi dan perawi tak, maknanya hadisnya dhaif lah.
Jadi apa maksud kata yang ini lebih sahih? Jadi yang ada sahih apa? Juga. Sedangkan dia bukan kata sahih, dia kata hasan je. Bukan sahih. Yang dia kata tadi, hadis Jabir tadi, yang ada Ibnu Ishaq tadi, itu dia kata hasan saja. Macam mana boleh dia kata sahih sini? Lebih sahih. Sebab itu tak kena faham dengan betul-betul. Kalau tidak, keliru. Ada kalanya sahih yang digunakan oleh Imam Tirmizi dengan makna sahih dari segi lugah, bukan dari segi istilah hadis. Lebih sahih maksudnya lebih baik. Seorang doktor kita pergi tanya, ada di dalam buah, ni dua orang sakit, doktor ada lagi, doktor atas lagi, doktor atas lagi datang, macam mana? Sakit. Doktor tu kata yang ni lebih baik daripada yang ni, yang ni lebih sihat daripada yang ni. Dua orang. Apakah yang ni sihat, yang ni sihat juga? Cuma yang ni lebih sihat? Tidak. Atau yang kedua tu memang sihat juga? Tidak. Tidak juga. Kedua-duanya tidak sihat. Tapi kata lebih sihat, nisbah antara dua tu. Yang ni pun kalau sihat, untuk buat apa nak buat? Keluarkanlah saja dia daripada buat. Begitu. Di sini dia kata lebih sahih, maksudnya lebih baik. Nak bandingkan dengan dia. Tapi kedua-duanya tidak lebih, bukan sahih. Kalau sahih mesti Imam Tirmizi kata sahih tadi. Tapi dia tak kata, dia kata hasan gharib. Itu benda yang kita faham. Sangat seni. Sangat seni. Jadi kalau kita kata yang tadi lebih sahih, Imam Tirmizi telah menghukum hadis tadi sebagai sahih. Silap tu. Mana dia hukum tu? Dia kata hasan lagi. Itu hukumnya. Jadi yang kata lebih sahih maksudnya lebih baik. Nisbah bandingkan dengan yang Ibnu Lahiyah itu. Daripada Abi Qatadah. Bandingkan dengan yang itu. Itu maksudnya. Kemudian Imam Tirmizi cuba perkenalkan perawi ini. Walaupun dalam sanad tadi tak ada Ibnu Lahiyah, tapi dia kata dalam sanad Abu Qatadah ada Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini seorang yang dhaif. Inilah kelebihan Tirmizi. Dia cerita tentang perawi. Itu sebab Imam Tirmizi ini dia bawakan riwayat-riwayat daripada perawi-perawi yang dhaif. Tujuan dia nak memperkenalkan perawi-perawi itu kepada pelajar-pelajar. Biar pelajar-pelajar itu tahu. Ni kalau dia bawa perawi-perawi yang kuat-kuat, tak ada lah nak komen. Tak ada lah perawi itu yang bermasalah. Apabila dia bawa perawi yang bermasalah, kita akan bincang tentang dia. Atau dia sendiri cetuskan sedikit, dia sebut sedikit untuk memanjangkan lagi cerita kajian. Kita buat sendiri. Jauh dia. Macam itu. Ibnu Lahiyah ialah seorang yang dhaif di sisi ahli hadis. Dhaif di sisi ahli hadis. Mungkin di sisi orang lain tidak dhaif. Ibnu Lahiyah ada qadhi, hakim, dhaif. Dhaif. Kuat, tapi dari segi itu, dari segi ini tidak kuat. Tidak semestinya orang yang kuat dalam satu segi dia kuat dalam sini, tak mesti. Sebab itu buat orang perawi-perawi atau tokoh-tokoh Ibnu Abi Layla, dia imam mujtahid, tapi dalam hadis dhaif, dalam rekod kuat. Asim bin Bahdalah, Asim seorang imam dalam qiraat, tapi dalam hadis dhaif. Sehingga ulama-ulama kata tak ada seorang pun Asim, nama Asim dia kuat. Sampai dia buat kesimpulan begitu. Ya, mana tak kuat di sini, tak kuat di sana. Begitu. Kemudian di sini nak memperkenalkan kepada kita tokoh-tokoh rijal yang kita kena pakai, ambil kira yang dia kata. Yahya bin Sa'id al-Qattan. Inilah Imam al-Jarhi wa Ta'dil. Imam dalam bab jarh dan ta'dil perawi ini, imam tokoh. Kalau dalam fiqh misalnya Syafi'i, itu tokoh dalam fiqh.
Tapi dalam jar takdir tak boleh nak lawan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Semua orang tak kangen dia. Dan dia juga perawi kepada ni, ada salah satu perawi lah di mereka atas kepada Tirmizi. Dalam Tirmizi perawi Bukhari dan lain-lain ada perawi juga. Dan lain-lain telah membaifkan dia. Bila orang macam ni kata dhaif, kita ambil kira. Jangan kita buat tak kisah ya. Siapa yang kata dhaif, siapa yang kata dia begini-begini, siapa nak tengok juga. Kena tengok orang macam misalnya tadi Ibnu Ishaq, Yahya bin Sa'id Al-Qattan tak mahu terima. Dia kata Dajjal, penipu besar, pendusta besar. Dia sendiri Imam Mujahid mentang, dia sendiri. Kemudian Imam Malik kata juga macam ini bukan cara-cara orang. Orang ni tak kata main-main. Kalau dia kata tu mesti ada bukti. Sebab itulah dalam buku saya yang saya tulis tentang Ibnu Ishaq, saya nukilkan salah satu pendapat ini Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ulama-ulama hadis kata tak usah, kamu tak boleh nak pujuk Yahya bin Sa'id Al-Qattan supaya dia terima Ibnu Ishaq. Dia takkan terima. Macam mana pun kalau kamu 2-3 orang perawi ini dia takkan terima salah seorang Ibnu Ishaq. Kamu ceritalah macam mana dia lebih tahu. Sebab dia tak tahu. Sebab begitu sekali. Itu sebut dalam kitab-kitab rijal ada sebut. Dan mungkin itu sikap dia terhadap Ibnu. Kenapa dia sebut? Kita tak perlu rujuk kepada orang tu kata orang dia kata tengok riwayat dia sendiri, tengok sendiri. Tahu kita kenapa sampai begitu. Dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan dimarah dengan dia sampai begitu. Kemudian Abu Qatadah ialah sahabat. Tak apalah, itu perawi saja, nama perawi saja. Rasanya kita setakat itulah dulu untuk malam ini. Tengoklah tentang perawi-perawi. Allah. Setengah orang dia keliru ya. Sebab itu saya buat ini 114 sahih yang dimaksudkan oleh Tirmizi di sini ialah sahih dari sudut bahasa Arab. Kenapa? Bila dia kata sahih ini kitab hadis, kenapa guna bahasa Arab pula? Guna istilah lah. Ini tak faham. Kita kena faham Allah SWT kan cerita dalam Quran, tidak ada nak cerita hukum. Dan istilah dalam Quran itu kan sepatutnya guna istilah semua lah. Tidak, dalam Quran itu tidak. Jadi dalam hadis itu macam itu juga. Apa ni, khudh min amwali sadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Inna salat tu salat apa? Kita kata dia istilah salat mana semayang. Situ tidak. Dalam ayat itu bukan mana semayang. Tengok. Dan di mana apa? Mana doa. Salat itu mana doa. Macam mana pun salat yang kita tahu. Di mana istilah dia semayang. Pakai doa. Itulah yang dikatakan penggunaan dari sudut bahasa. Situ dia guna sebagai bahasa Arab saja. Bukan istilah syarat. Quran dalam Quran ada guna. Bukan kata Nabi ni bila orang bagi zakat pada dia, dia membangun sembahyang. Ada macam tu. Tak pernah ada. Doa adalah inna salataka sakanun. Jadi salat dengan makna doa. Itu menurut bahasa Arab, bukan menurut istilah. Kalau menurut istilah sembahyang. Sebagaimana dalam Quran ada guna dalam hadis itu juga, itu kena faham. Wallahu a'lam. Ada apa-apa kemuskilan?
Tak dengar. Kalau ada mic bagus ada kan? Kalau boleh depan sikit. Ada mic. Ya. Jika sebalik itu sebagai satu kumpulan, dia masuk satu kumpulan, dia disatakan taubat kebaikan nanti tiga pada muslimnya saya masuk kumpulan juga, tapi dalam hati dia tak setuju, kemudian dia tengok sebab dia masuk jadi jika dia keluar daripada kumpulan taubat, dia tetap ringkas khilaf ada khilaf entahlah masalah ni ada khilaf sekarang ni ya sibuk-sibuk ni saya rasa pun saya tidak nak panjang ada khilaf ada lagi. Jelas haram. Kalau ragu-ragu itu masih tak zina lagi. Dia tak mahu. Dia sebenarnya dari segi fiqh harus boleh, kecuali kalau dah jelas jadi kita sendiri berasa tak lalu tak boleh, itulah. Kalau daripada pertanyaan itu menunjukkan masih lagi tidak jelas satu batu. Kalau sudah jelas betul, sebenarnya tak boleh sesuatu. Memanglah kita ambil kira khilaf itu tak boleh lah. Tapi kalau macam tadi kan, Ibnu Hazm kata dia macam mana bagi dia tu tak boleh, daif lah mana-mana pun. Kerana tu saja pun tak boleh dah. Dia masih khilaf lagi lah. Ada memang masalah setengah-setengah hadis tu, yang ni kata maudhu', yang ni kata tak. Memang ada begitu. Itu pendapat, sebab ini masalah ijtihad sebenarnya. Tetapi untuk lebih bercermat, sebenarnya kita kena ambil kira juga yang orang yang kata maudhu' tu. Itu lebih baik, lebih warak, kata lebih warak kalau ambil kira. Terutamanya kalau yang untuk akidah lagilah, benda tu tak ada untung pun dari segi akidah, bahkan boleh membawa menyeret kepada yang lebih teruk, kemudaratan yang lebih besar. Lagilah kita kena ambil kira. Walaupun kita sendiri tidak berpendapat kata sampai ke peringkat maudhu', tapi kena ambil kira juga. Hormatlah pendapat orang lain yang kata maudhu'. Itulah sebaik-baik cara untuk selamat dalam benda-benda begini. Gimana?
awal yang tingkat sejenis Dia sebenarnya di peringkat mutaqaddimin. Maudhu' tu kadang-kadang dia sebut dhaif. Kita kena ingat yang kita kata orang ni kata dhaif tu, dia orang mana? Mutaqaddimin ke mutaakhirin? Kalau mutaqaddimin boleh jadi yang dia kata dhaif tu maudhu' dah. Istilah maudhu' dengan makna hadis maudhu' ni istilah mutaakhirin. Mutaqaddimin hadis ada dua. Sahih, dhaif tu ya. Hasan pun tak ada lagi. Ada khilaf lah. Ada Imam Tirmizi mula perkenalkan dia dhaif, sahih. Yang termasuk dalam sahih itu hasan, bawah sikit. Termasuk dalam yang dhaif ni maudhu'. Itu dalam istilah mutaqaddimin. Jadi kita kena berhati-hati kalau mutaqaddimin yang kata dhaif, boleh jadi itu apa nama ni, bukan dhaif dalam istilah mutaakhirin, tapi maudhu', boleh jadi. Seperti karahah atau karahiyah dalam Tirmizi ni. Tirmizi ni mutaqaddimin. Karahiyah, karahah dari segi lafaz sahih dia memberi makna makruh macam begitu. Kita tak boleh kata Imam Tirmizi berpendapat makruh. Ada kalanya dia kata karahah itu dengan makna haram. Sebab dalam istilah mutaqaddimin, karahah, karahiyah boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Dua boleh. Macam dhaif boleh jadi dhaif sunnah, boleh jadi maudhu'. Istilah mutaqaddimin. Kalau mutaakhirin barulah dia beza. Karahiyah mana makruh, memang makruh semua. Tapi kalau mutaqaddimin, karahiyah boleh jadi haram. Kena berhati-hati. Jadi yang lebih cermatnya, kalau macam tadi kita kena ambil kira. Kalau ada lah orang kata maudhu', berhati-hati, waspadalah, tak boleh main tu. Kecuali semua kata dhaif sahaja, lain lah. Kalau ada yang kata begitu, dah ambil kira, mesti benda tu besar. Akibat dia tu pun teruk tu. Tidak mesti begitu. Sebab itulah tadi kita kena tengok siapa yang pakai kata dhaif tu. Mutaqaddimin ke mutaakhirin? Kalau mutaqaddimin boleh jadi dia kata dhaif tu, kita anggap dhaif dalam istilah mutaakhirin. Sebenarnya dia pakai dhaif itu dengan makna yang dia pakai, dengan makna maudhu'. Boleh jadi. Itu sebenarnya betul lah. Orang yang mengambil kira mutaqaddimin mutaakhirin itu memang betul. Benda ni istilah ni kena jelas, supaya kita tidak terpedaya ataupun tak berasa sedap hati sedap hati sendiri. Sebenarnya kita salah sebab tak faham istilah. Perlu. Ada lagi?